Secara asasnya, teori kepimpinan kontingensi menegaskan bahawa tiada satu gaya kepimpinan yang paling berkesan untuk semua situasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembentangan hari ini, saya akan membincangkan bagaimana teori kepimpinan kontingensi dapat diaplikasikan oleh pemimpin abad ke-21 dalam menghadapi cabaran organisasi moden yang semakin kompleks dan tidak menentu. Secara asasnya, teori kepimpinan kontingensi menegaskan bahawa tiada satu gaya kepimpinan yang paling berkesan untuk semua situasi. Keberkesanan kepimpinan bergantung kepada kesesuaian antara gaya kepimpinan seseorang pemimpin dengan faktor situasi seperti ciri tugas, persekitaran kerja dan tahap keupayaan serta komitmen pengikut. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks abad ke-21 di mana pemimpin perlu berhadapan dengan perubahan teknologi, globalisasi, kepelbagaian budaya serta kaedah kerja yang fleksibel serta kerja jarak jauh dan hybrid. Salah satu model penting dalam teori kontingensi ialah teori kontingensi filter. Teori ini menyatakan bahawa keberkesanan kepimpinan dipengaruhi oleh 3 faktor utama iaitu hubungan antara pemimpin dan pengikut, struktur tugas dan kuasa jawatan pemimpin. Dalam organisasi moden pula, pemimpin boleh mengaplikasikan teori ini dalam menilai situasi kerja yang dihadapi dan memastikan gaya kepimpinan mereka sesuai dengan keadaan tersebut. Sebagai contoh, dalam situasi krisis seperti gangguan operasi atau tekanan prestasi, gaya kepimpinan yang lebih berorientasikan tugas adalah lebih berkesan berbanding gaya yang terlalu longgar. Selain itu, teori kepimpinan situasi oleh Hersey and Blanchard turut memainkan peranan penting dalam kepimpinan abad ke-21. Teori ini menekankan bahawa pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepimpinan mereka berdasarkan tahap kematangan pengikut iaitu dari segi kemahiran dan komitmen. Pekerja baharu biasanya memerlukan arahan yang jelas dan pemantauan yang rapi, manakala pekerja berpengalaman lebih sesuai diberikan autonomi dan sokongan. Dalam persekitaran kerja digital dan hybrid, pemimpin perlu sentiasa peka terhadap keperluan individu serta menyesuaikan pendekatan kepimpinan mereka secara berterusan. Seterusnya, teori laluan matlamat atau path goal theory menyatakan bahawa peranan utama pemimpin ialah membantu pengikut mencapai matlamat organisasi dengan menjelaskan hala tuju, menghapuskan halangan dan menyediakan sokongan yang diperlukan. Dalam konteks abad ke-21, halangan ini mungkin merangkumi kekaburan peranan kerja, beban tugas yang tinggi atau cabaran keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi. Oleh itu, pemimpin perlu bersikap fleksibel dengan mengamalkan gaya kepimpinan yang menyokong melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan serta menetapkan matlamat yang jelas dan realistik. Pada pandangan saya, kekuatan utama teori kepimpinan kontingensi dalam kepimpinan abad ke-21 ialah keupayaan untuk membentuk pemimpin yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Pemimpin masa kini tidak boleh bergantung kepada satu gaya kepimpinan yang tetap. Sebaliknya, perlu menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan situasi dan keperluan pengikutnya. Pengalaman semasa pandemik COVID jelas menunjukkan bahawa pemimpin yang bersifat fleksibel, empati, lebih berjaya mengekalkan motivasi pekerja serta prestasi organisasi. Sebagai kesimpulan, teori kepimpinan kontingensi masih sangat relevan dan penting dalam membentuk pemimpin abad ke-21. Dengan memahami bahawa keberkesanan kepimpinan bergantung kepada situasi, pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih tepat, mengurus pasukan dengan lebih berkesan serta memastikan kelangsungan dan kejayaan organisasi dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih.